ฉันหลงเลยลืมทางออกแค่อยากจะบอกเธอทำหัวใจของผมละลายละลายมองเธอสุดที่ Kita mulakan. So first sekali korang masukkan bawang merah, air, bawang putih, halia, lengkuas serai, udang kering. Lepas tu blendkan, tumiskan, masukkan cili kering. Ni cili blender lah, yang dah blender tadi. Lepas tu masukkan perenca tom yum. Lepas tu Eric akan letak ikan, jus limau nipis, kacang-kacang. Lepas tu letak ketumbar, daun limau purut, lupa letak dalam video. Lepas tu Eric masukkan sayur-sayur semua, enoki, carrot. And then masukkan mushroom lagi, masukkan tomato, masukkan cili, ketumbar, udang. Lepas tu kita letak lagi ketumbar. Jangan lupa masukkan susu cair, okey, nak bagi dia creamy sikit. Bagi lemak-lemak gitu. Lupa nak letak dalam video tu tadi. Okey guys, dah siap. Alright, tom yum Thai dah siap. Dia kelainan dia sebab kita letak susu cair.